In 3, in 2, in 1. Let's go! Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Novex FM Menyinari Ramadanmu. Layan je. Mantap! Sesi Tadabbur Ayat Al-Quran. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi Tadabbur Ayat Al-Quran. Anda bersama saya, Anma. Jadi hari ini kita nak tadabbur satu ayat dalam surah Muhammad ayat 7. Jadi maksud ayatnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Dia akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi basically daripada ayat ni, Allah nak bagi tahu kalau kita tolong Allah, contohnya kita tegakkan agama, nescaya Allah akan tolong kita, dan teguhkan kedudukan kita. Jadi contohnya kan Allah janji Allah akan bantu kita kalau kita tegakkan agama Allah. So basically bila kita fikir benda ni dalam real life, bila kita buat benda baik yang kena dengan Islam, walaupun susah atau orang tak sokong, tapi at least Allah sentiasa ada and support benda yang kita buat. Macam itulah. Okay, jadi yang seterusnya, kedudukan kita akan diteguhkan. Macam kita cakap tadi kan, yuthabbitu aqdamakum, langkah kita akan maintain je. Maksudnya bila kita tengah menghadapi cabaran, dugaan, Allah akan sentiasa bagi kekuatan dekat kita, so that kita tak mudah putus asa. Dan yang ketiga, benda tu juga adalah refleksi untuk diri sendiri. Bila last kita kita perjuangkan agama kita, bila last kita buat kebaikan demi agama kita, macam tu. So pesanan, kadang kita rasa struggle seorang-seorang, tapi sebenarnya tak. Allah sentiasa ada untuk kita. Jadi kalau kita nak istiqamah melakukan kebaikan tu, janganlah kita mudah putus asa dan kita maintain buat kebaikan tu. Sebab Allah akan sentiasa tengok hamba-hambanya yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi saya rasa itu sahaja tadabbur untuk hari ini. Stay tune untuk statement yang seterusnya. Bye. Sesi Double Trouble on Air. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi Double Trouble on Air. Dan hari ini kami bersama murid daripada sekolah Dato' Abdul Razak. Okey, dan pada hari ini kita bersama Hai, nama saya Nazmi daripada sekolah Abdul Razak. Saya bangga mewakili sekolah saya hari ini. Okay, jadi without further ado, jadi soalan pertama ialah, kan kita tahu, kalau nak tahu lah, kat Sepintar ni ada program nama dia Ihya Ramadan yang akan berlangsung sepanjang Ramadan tu lah. Ada banyak benda macam tilawah lah, nasyid lah, semua tu. Jadi kami macam curious lah, sedarnya ada tak macam program macam tu juga waktu Ramadan? Kat Sedar pun adalah juga Ihya Ramadan. Dia daripada pertandingan ke tadarus, ada sepanjang Ramadan adalah banyak program kat Sedar ni. Kat Sedar pun ada dua lagi program yang besar-besar. Yang pertama adalah More Batch. More Batch tu adalah adalah program yang semua batch akan ada. Dan sebagai Form 5, tu ada honor untuk hostkan More Batch pertama. Tu dalam More Batch ni ada ibu-bapa boleh datang, boleh buat daripada makanan-makanan makanan wholesome lah senang cerita. Boleh
semua birthday orang, kalau apa ada waktu moderator ada birthday lah. Program kedua pula adalah iftar perdana yang kita orang belum adakan lagi, tapi sekarang ni tengah giat disediakan di dewan kita. Iftar perdana tu best juga, daripada anugerah best dress ke sedekah-sedekah kepada pelajar yang perlukan, dan juga yang benda yang semua pelajar dan juga VIP menantikan makanan untuk selepas iftar. Okay, faham. Tapi ada tak kat Sedar benda-benda macam, contoh yang kita orang buat ni adalah Ihya Ramadan, iaitu macam kita orang interview budak sekolah lain, ataupun kita orang macam riadah Ramadan, di mana kita akan ada pertandingan bulan Ramadan, akan beriadah sama-sama lah, melawan ikut rumah, melawan ikut kelas, batch. Memang ada quiz je. Ihya Ramadan ni yang yang orang ikut rumah dengan rumah je lah. Adalah pertandingan seperti pertandingan Tilawah. mimbar da'i dengan tilawah. Interview tak ada. Tapi interview dengan sekolah lain tak adalah. Special for estate. Faham. Okay, so mari gerak ke soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, macam mana Nazmi nak simpulkan hidup Nazmi dekat Sedar? Apa pengalaman yang macam best, yang rasa macam sekolah lain tak ada pun benda tu? Jadi kalau kita berbandingkan dengan sekolah lain, korang boleh perasan Sedar ni agak memberi freedom kepada pelajar-pelajar berbanding sekolah lain lah. Kita orang tak ada terlalu strict sangat lah tentang contohnya waktu makan kan. Tak ada memaksa pelajar untuk pergi sahur setiap pagi, ikut pelajar nak sahur ke tak. Tarawih pun 8 ke 20. Tarawih pun walaupun wajib 8 rakaat dengan 3 witir, tapi sekolah menawarkan option untuk pelajar sambung dengan 20 rakaat. Wow. Faham. Sebenarnya dia ikut willing pelajar sendirilah. Kalau pelajar tu nak, dia buat. Kalau tak nak buat lah. Tapi dia masihlah macam ada ground dia yang semua orang kena buat yang Betul. Waktu iftar kena semua orang kena hadir. Waktu solat Wajib 8 dan witir. Wajib 8 dan witir dan 3 witir. 20 kami sediakan imam. Siapa je tak nak hadir iftar? Buka puasa ke? Kan kalau tak ada tu macam mengundang lah. Okay. Okay. Jadi soalan last pula. Okay. Untuk orang yang tak tahulah, Sedar ni sekolah all boys. Semua lelaki, tak ada perempuan langsung. Lainlah daripada Sepintar ni. Jadi, ada tak? Okay, kita nak tanyalah. Nazmi, kau prefer yang mana? All boys ke mix? Sebagai murid sekolah all boys kan, dan sepanjang hidup saya lepak dengan budak lelaki je, saya lebih selesa lebih selesa dengan all boys, sebab tak adalah kena put up face untuk menjaga image kalau ada perempuan lah. Dalam konteks Ramadan pun tak ada rasa pretentious sangat. Bila beribadah. Dalam konteks Ramadan ni tak adalah kena tu sangat, pretentious sangat. Dalam buat ibadah, rasa bebas. Buat ibadah tak siapa lah judge kalau nak buat ni ke, nak tak nak buat ni ke, tu lah. Rasa selesa lah. Faham. So dia macam lebih selesa lah bila tak ada pandangan daripada orang yang bukan mahram lah. Okay, faham. So kalau kita kat sini pun macam kita orang diikut lah kan, kita dah biasa kat macam mana situasi. Okay, so Nazmi ada ucapan apa-apa tak nak bagi tahu kat budak Sepintar? Enjoy Ramadan. Enjoy Ramadan lah, terfulis dan juga seminggu depan sama Hari Raya. Okay. Raya. Kita dah start cuti pada hari Selasa ya, kalau siapa-siapa nak tahu. Oh. Okay, so itu sahaja daripada guest kita, iaitu Nazmi daripada Sekolah Sedar. Okay, so sekian saja. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi di episod seterusnya. Bye. Sesi relate tak relate? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke sesi Relate Tak Relate.
Okay, jadi kita akan mulakan dengan statement pertama kita, iaitu lagu raya dulu jauh lagi better daripada lagu raya sekarang. Okay. 1, 2, 3. Relate. Okay, Anas kenapa tak relate? Jarang kan? Tak relate kan? Tak, lagu raya sekarang lagi-lagi yang kena kecam baru ni tu. Memanglah tak semua lagu sekarang terus ada je lagu yang best. Apa dia? Contohnya Justify your answer. lagu Ivan Troy baru-baru ni. Jemput lah. Itu best tau. Korang kena dengar lagu tu. Ya ke? Ya. Nyanyi sikit. Lagu tu sedap. So dia macam memanggil untuk datang rumah. So benda tu je membuatkan kau rasa tak relate. Tak, sebab bila zaman kita dah berubah. Jadi kita kenalah dia punya lirik tu dia kena dengan zaman kita. Kalau zaman-zaman dulu tu bahasa Melayu klasik je, bosan lah. Kita nak dengar input baru. So Iman Troy penyanyi favourite Anas. Tu lah, kita dah tahu siapa penyanyi favourite Anas. Lagu raya lama lagi best. Saya Dia sponsor memang saya. ada vibe kenangan tu balik. Contoh lagu M. Nasir tu sedap. Itu lagu raya yang sebenar. Tu baru lagu raya. Tak nafi, tapi Dia lagu suka raya. baru lagi. Betul. Nak buat macam mana? Okay. So korang lagu raya baru. Okay. Kita bergerak kepada segmen kedua. Okay. Bila makin besar, duit raya makin sikit. Okay. 1, 2, 3. Relate! Sekejap. Kenapa tak relate? Tak relate. Okay, dia tak relate sebab okay, kalau parents aku dia akan bagi jumlah yang sama duit raya tu kepada kita orang semua lah. Kita ada 5 orang adik-adik. So semua akan dapat sama. Cuma apa yang membezakan bila puasa penuh atau tak. Contoh aku anak sulung. So anak sulung ni of course dah puasa penuh, dah besar nombor 4. So bila puasa penuh tu jumlah tu duit tu sama banyak lah. Bila adik kedua tu puasa penuh dapat lah jumlah yang banyak tu. Tapi bila yang dah kecil-kecil ni dia dapat kurang sikit lah sebab dia tak puasa penuh. Jadi tak relate sebab tu lah duit raya dia sama je setiap tahun. Sebab parents kau lah. Kiranya reward lah duit lebih tu. Yang lebih tu kalau puasa penuh reward. Kalau kita orang pula biasanya sebab bila kalau balik kampung ke apa, orang dia akan pandang kita macam ini sudah besar ni, tak yalah tak perlukan kot dia raya. Tak, padahal kita lagi memerlukan untuk belajar orang kan. lebih besar lebih memerlukan duit je. Tapi aku dapat je sebab aku anak sulung kot. Macam tu lah kau tak relate. Kadang makcik macam maybe ingat kita ni sudah 20 lebih. So tak dapat duit raya. Tak tahu lagi tahun ni dapat ke tak. Betul lah. InsyaAllah mesti dapat ni kan. Aku dapat sebab bila orang jumpa tiba-tiba cakap dah besar lah budak ni bagi duit raya. Macam tu lah. Semua dah besar. Dah besar lagi bagi Tak, dia tanya dulu umur berapa. Tengok form 4 ambil adik ni. Betul lah, betul. Biasa macam-macam kita tanya dulu. Dia akan tanya umur dulu. So kena dapat muda cakap lah 12 tahun lah. Boleh je. Kau kena lah nak cakap 12 tahun. Kau kena je. Kenapa? Sama je tau. Semua sama je. Biar dia lain ketinggian. Aku boleh lah nak cakap 14 kot. Kita dah gerak. So korang relate ke tak relate dengan statement kita orang? Jadi saya rasa kita bergerak ke statement ketiga, iaitu tak ada. Okay. Jadi saya rasa nak bangun. Okay, jadi saya rasa itu saja untuk slide relate tak relate pada hari ni. Jadi korang relate tak dekat sana tu? Tak relate tak? Okay, kita bergerak pada segmen seterusnya. Bye. Sesi One Day One Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam sesi One Day One Nasihat. Tadi macam biasa kita akan bagi satu nasihat pada hari ini. Nasihatnya ialah Ramadan dah nak habis, Syawal pun hampir sampai. Tengah semua orang excited fikir pasal baju baru, kuih raya dan nak balik kampung, cuba kita stop kejap fikir pasal benda tu and then kita fikir balik apa yang Ramadan ni ajar kita sebenarnya. Ramadan bukan saja ajar kita untuk tahan lapar, Ramadan ajar kita juga untuk kawal marah, jaga mulut dan cuba jadi versi diri yang lebih baik. Jangan biar semua tu hilang bila raya datang. Sebab raya bukan sekadar makan dan bergaya, tapi masa kita tunjukkan perubahan diri kita selepas sebulan berlatih sabar dan disiplin. Kalau kita bawa sikap tu terus lepas Ramadan, baru betul-betul menang dalam bulan penuh keberkatan ini. Okay, nasihat ni nak cakap yang
bila Ramadan dah habis, bukan bermaksud kita boleh ubah perangai kepada perangai asal kita. Ramadan ni boleh jadi titik permulaan untuk kita berubah untuk hari-hari yang akan datang. Mungkin kita pernah berazam sebelum ni kita nak ubah diri kita daripada yang buruk kepada yang baik, tapi kita tak pernah berjaya. Tapi mungkin disebabkan Ramadan juga, mulalah niat kita untuk berubah daripada buruk dan baik, and then kita teruskan benda tu sampai bila-bila. Jangan stop. Ramadan ni menjadi titik permulaan lah daripada kita lagi bila dah 10 malam terakhir ni kan. Mungkin ramai di antara kita yang sibuk nak fikir, alah dah 10 malam terakhir lah, baju tak ada lagi, baju raya pertama nak apa, baju raya kedua nak apa. Kita stop fikir benda tu. Instead of, disebabkan dah 10 malam terakhir ni kita kena banyakkan ibadah, and then bukan stop sampai situ je ibadah kita. Kita teruskan ibadah kita, baru kita tunjuk yang Ramadan ni memberikan impact yang besar dalam hidup kita. Bukan saja impact masa Ramadan je. Ramadan ni bagi impact untuk sepanjang hidup kita. Sebab kita tak tahu, mungkin ini adalah Ramadan terakhir buat kita semua. Ajal dan maut tu semua dekat tangan Allah. Yang kita tahu, kita cuba jadikan Ramadan ni adalah Ramadan terakhir kita. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Dan kita cubalah untuk teruskan apa yang kita dah ubah pada Ramadan ini, dan kita teruskan sampai bila-bila. Kalau kita tak berjaya ubah diri kita, tak apa, kita usaha lagi. Kita belum habis lagi Ramadan, ada 10 malam terakhir lagi. Kita cuba sedaya upaya kita dengan beribadah kepada Allah. Sebab Allah sentiasa terima taubat kita, atau Allah sentiasa buka peluang untuk hamba-hambanya. Janganlah kita rasa malu nak kembali kepadanya. Jangan kita rasa malu 10 malam terakhir baru nak ibadah. Tak, Allah terima je ibadah kita tu. Okay, so pesanan terakhir, teruskanlah dengan ibadah walaupun tak nak raya. And then bila raya nanti, janganlah jadi sikap buruk tu balik. Kita teruskan dengan sikap yang baik kita. Itu saja nasihat untuk hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Kan? Siap pun. Jangan sedih. Jangan lapar. Jangan lupa tanya kami setiap hari tau. Layan je. Bye.